Jadi ni ayat yang salah dalam video tadi. Okey, sekarang ni awak tahu tak kat mana kesalahan dalam ayat ni? Tak tahulah. Okey, macam ni. Dalam ayat ni mempunyai dua klausa, iaitu yang pertama, benda dekat aku nampak dan benda jauh kabur. Jadi, dalam ayat ni dia mempunyai input yang bertentangan, iaitu benda dekat aku nampak dan benda jauh aku kabur. Jadi ini merupakan ayat majmuk. Jadi dalam ayat majmuk ia memerlukan kata hubung, iaitu kata hubung gabungan. Kita boleh menggunakan kata hubung gabungan tetapi. Awak faham macam mana tetapi? Benda dekat aku nampak tetapi benda jauh kabur. Yes, betul. Jadi ayat ni mempunyai dua klausa yang bertentangan. Ayat yang mempunyai dua klausa yang bertentangan ni mesti digabungkan dengan kata hubung, iaitu kata hubung gabungan tetapi. Jika tidak digabungkan dengan kata hubungan, ayat ini akan salah dari segi sintaksis. Halang dia. Jangan mudah datang ambil jampi untuk hentikan Azrael. Kita mesti halang dia. Jangan risau. Kami dah uruskan. Tadi kan dalam video ada satu kesalahan. Kesalahan mana? Kalau kita tengok balik ayat yang dalam video tu, dia cakap kami dah uruskan. Jadi kesalahan yang terdapat dalam tu adalah tiada objek. Sebab apa? Apabila kita tengok dalam, kita bahagikan ayat itu, ada subjek dan predikat. Subjek ni adalah kami, predikat adalah dah uruskan. Jadi uruskan adalah frasa kerja, iaitu kata kerja transitif. Jadi dia memerlukan objek selepas kata kerja tersebut. Jadi ayat yang betulnya adalah kami dah menguruskan perkara itu. Tapi kan kami dah uruskan perkara itu. Saya rasa dah tu macam tak gramatis. Sebab dah tu adalah singkatan kepada sudah dalam pertuturan. Itu. Oh, saya dapat info yang baru. Terima kasih. Kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Kejap. Macam ayat ni salah tak? Saya rasa salah, tapi saya pun tak pasti. Saya pandai. Nanti saya terangkan kat kamu berdua. Macam ni Amira, kan ayat tadi tu cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Salah kan tu? Sebab ayat ni ialah ayat perbandingan. Perbandingan ni mestilah sama jenis. Contohnya proses dibandingkan dengan proses, objek mestilah dibandingkan dengan objek. Jadi dalam ayat ni kita membandingkan tentang proses. Okey, dalam ayat ni pada bahagian pertama ayat, iaitu cara kentang tumbuh, menerangkan tentang proses pertumbuhan kentang, manakala tomato ialah menerangkan tentang objek. Jadi daripada dalam ayat ini perbandingannya adalah tidak setara. Oleh itu kita perlu menggunakan kata yang betul untuk membentuk ayat yang gramatis dalam struktur ayat. Oh, jadi ayat yang betul cara kentang tumbuh berbeza daripada cara tomato tumbuh. Betul. Sebab dalam ayat ni kita membandingkan tentang proses tomato. Jadi bila kita membandingkan cara dengan cara, bandingan tersebut setara. Kita orang boleh duduk tengok abang buat kerja. Saya rasa ayat ni salah lah. Kenapa pula? Macam ni ayat tadi kan, kita orang boleh duduk tengok abang buat kerja. Ayat tu tak gramatis kerana dalam ayat tu ada dua ayat tunggal, iaitu kita orang boleh duduk dan juga tengok abang buat kerja. Kita orang tengok abang buat kerja. Hanya tu ayat tapi digugurkan kami tu, kita orang tu sebabnya subjek dia sama. Okey, ayat sebetulnya ialah kita orang boleh duduk sambil tengok abang buat kerja. Tapi kita orang tu gramatis. Lah, saya lupa. Okey,
kita orang tu diganti dengan kami untuk kata ganti diri ketiga, bagi mengekalkan gramatisan ayat. Oh, faham. Tapi jap. Tadi saya rasa ada satu lagi kesalahan, iaitu tengok. Boleh kamu terangkan? Oh, tengok. Lah. Tengok tu kita gantikan dengan perkataan melihat, dengan kata kerja melihat untuk mengekalkan kegramatisan ayat juga. Jadi ayat sebenarnya adalah kami boleh duduk sambil melihat abang buat kerja. Oh, faham. Macam tu rupanya. Boleh dengan huruf P. Patutlah boleh siap. Minta tolong apa? Amirah, kamu perasan tak dalam cerita Upin Ipin tadi ada satu kesalahan? Oh, saya perasan je. Mesti ayat patutlah boleh siap minta tolong opah kan? Betul. Tapi boleh ke kamu terangkan dekat saya? Oh, boleh. Macam ni, dalam ayat ni sebenarnya dia mempunyai dua klausa, iaitu patutlah boleh siap itu klausa yang pertama, minta tolong opah itu klausa yang kedua. Tetapi ini merupakan ayat penyata, tetapi dia tidak mempunyai subjek. Ayat penyata ni dia memerlukan subjek dalam klausa tersebut. Tetapi kalau ayat perintah dengan ayat tanya, dia tak memerlukan subjek dalam klausa. Jadi dalam ayat ni dia mempunyai kesalahan kerana dia tidak mempunyai subjek. Jadi ayat betul dia patutlah dia boleh siap kerana dia minta tolong opah. Oh, faham. Yes. Terima kasih, Amirah. Okay. Nak hadiah? Saya tak suka hadiah. Saya ada idea. Kita boleh jampi dia masa dia tengah mandi. Bagus. Itu pun kalau Okey, Amirah, tadi kamu perasan tak dalam cerita tu terdapat satu kesalahan? Rasanya tak ada kesalahan. Oh, ya ke? Sebenarnya ada. Okey, baiklah. Ayat dia berbunyi macam ni. Kita boleh jampi dia masa dia tengah mandi. Jadi, ayat ni adalah ayat majmuk. Yang ayat yang pertama, klausa yang pertama adalah kita boleh jampi dia. Yang kedua, dia tengah mandi. Jadi, kata hubung masa tu menghubungkan kedua-dua klausa tersebut. Namun, penggunaan kata hubung tersebut adalah salah. Kerana apa? Kerana masa adalah kata nama, bukan kata hubung. Jadi, kata hubung yang sebenarnya yang ada di dalam ayat itu adalah ketika. Dan dalam frasa kerja tu juga adalah salah. Dia menggunakan kata iaitu jampi, iaitu tidak gramatis. Kerana apa? Kerana apabila jampi dimasukkan kata hubung, iaitu menjampi. Jadi ayat yang betul dia adalah kita boleh menjampi dia ketika dia sedang mandi. Betul. Bahasa kita mencerminkan pemikiran kita. Kalau bahasa kita indah, maka pemikiran kita pun teratur. Jadi, walaupun cerita kanak-kanak itu seronok, kita kena tahu dalam membezakan bahasa hadian dengan bahasa baku. Jadi, mari kita gunakan bahasa yang betul supaya warisan bahasa kita kekal terpelihara. Bahasa kita, jiwa bangsa.